Jom kita tengok apa yang menarik dekat Karakoram Highway ni. Karakoram Highway ni ialah highway yang terletak di Banjaran Karakoram. Karakoram Highway ni ialah international highway yang menyambungkan antara China, India dan Pakistan. Karakoram ni bermaksud black gravel ataupun batu hitam yang keras. Karakoram Highway ini terletak di banjaran pergunungan yang terdiri daripada beberapa gunung-gunung yang tinggi, di mana tingginya melebihi 7,000 meter di atas paras laut. Dia ni ada banjaran Himalaya, Hindu Kush dan juga Pamir Range. Sepanjang 500 km perjalanan di Karakoram Highway ni, kita akan lihat bermacam-macam geografi dan juga tumbuh-tumbuhan yang berada di Karakoram Highway. You all akan tengok daripada sini, mula-mula jalan dia besar, cantik, lepas tu pokok-pokok tinggi, ada banyak hijau-hijauan, sungai yang cetek. Nanti semakin dalam kita masuk ke dalam, dia punya jalan makin kecil, lepas tu semakin berbukit-bukit dan berliku, and then dia punya pokok pun you akan tengok semakin merenek dan rumput-rumput saja. Dan last kali nanti kita akan hanya melihat sungai-sungai yang dalam, jurang-jurang yang dalam dan juga batu-bata yang hitam, tapi pemandangan dia Masya Allah cantik sangat. Sebab apa tahu? Seluas mata memandang, kita boleh tengok glasier, boleh tengok sungai, boleh tengok dalam perjalanan tu ada banyak air terjun atau air mata air yang jatuh daripada atas sebagai air terjun, di mana mereka ni adalah akibat daripada pencairan glasier dan kutipan hujan daripada pegunungan. Okay, bye. Kalau you all tengok, semua lori dia berhias macam ni. Dia panggil lori Draka. Lori ni ibarat macam rumah kedua mereka lah, sebab perjalanan panjang kan. So dia memang tidur dalam tu, makan dalam tu. So dia memang hias lori tu. Semua lori macam ni. Baik bawa bata-bata pun macam tu lah rupanya. Daripada Islamabad ke Base Sham mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam. Okey, lepas ke Base Sham kita akan menuju ke Ferry Meadow, Chilas. Lepas Chilas baru kita pergi ke Ferry Meadow untuk esok harinya. Kalau you all perasan dekat Base Sham ni, jurang tu dah start dalam kan. Lepas tu sungai pun dah turun ke bawah, and then dah tak ada dah pokok-pokok renek. Okay, dekat Hilton Hotel ni kita orang lunch, solat, and then tak sampai dalam 2 jam, setengah jam dan kita bertolak balik lah semula untuk pergi ke Chilas. Okay, perjalanan daripada Base Sham ke Chilas ni mengambil masa lebih kurang dalam 8 ke 10 jam. Tengok tuk-tuk kat depan tu dah penuh. Mereka panjat lagi keliling tuk-tuk tu. Okey, ini pos polis. Setiap daerah, setiap negeri memang akan ada pos polis. Ada setengah tu dia akan escort kita tau, depan dan belakang, sampai pas dekat another post, polis lain pula take over. Okey, sekarang ni kita melalui Karakoram Highway, di mana kita boleh nampak dah kita masuk kawasan pendalaman kan. Jalan dia makin kecil, jurang dia semakin dalam, and then mountain pun semua dah tinggi. Panjang KKH ni lebih kurang 1,300 km dan puncak tertinggi adalah pada 4,700 meter atas paras laut. Jadi dekat Empangan ni jalan dia sangat teruk, sebab bila nak buat empangan dan juga dia nak buat highway di atas daripada kawasan kita sekarang ni, dia akan buat letupan untuk terowong dan juga untuk buat jalan, pecahkan batu. So akan ada banyak batu-batu yang jatuh dan landslide berlaku. Kawasan ni kawasan yang dijadualkan dibuka ditutup kepada pejalan ketika mereka tidak buat letupan. Maksudnya bila buat letupan jalan tutup, lepas tu bila dia bersihkan
Dia buka jalan, baru kita jalan dalam masa 2 jam macam tu lah. So ada banyak roadblocks, ada banyak tempat untuk kita tunggu lama, dan baru kita boleh lepas jalan lah. See, kalau tengok kan, kiri kanan ni penuh dengan batu bata yang mereka cuba bersihkan akibat daripada landslide tu, tapi tak bersih betul-betul. Jadi jalan dia, ya Allah Tuhanku, macam masuk kampung macam mana entah. Walhal benda ni ialah highway. Okey, ini antara kawasan empangan yang akan mereka bina, tetapi I tak sure berapa panjang empangan ni. Kawasan yang kami duduk, hotel, jalan yang kami lalui, nanti semua ni akan dipenuhi dengan air apabila 2 empangan siap. Satu empangan di bawah dan satu lagi di more north lah. Okey, so nanti kawasan-kawasan ni semua akan ditutupi dengan air. Perkampungan pun mereka pindahkan ke tempat lain. Okay, nak masuk kawasan empangan ni pun akan ada pos polis lah. Empangan pun, ini antara kawasan-kawasan yang kami lalui. Tengok driver dia orang ni, ada tempat laju-laju, ada tempat boleh potong-potong. Okey, bestnya tempat air terjun tu kan. Mereka minum, basuh kereta, mandi, ada juga lepak kat sini. Tengok tu, cantik kan. Dan macam-macam culture boleh kita nampak. Ada perkampungan-perkampungan kecil dekat dalam-dalam tu. Kita hanya boleh nampak laluan-laluan mereka je. Tengok, wah cantiknya. Kena air gunung, nak cuci lori tu. Apa dia tadi dia nak Dah. Nak cuci tu. Dia berhenti, anytime dia berhenti cuci lagi. Ini fly kejap ke sini. Tapi nanti lambat sampai. Lambat lah. Okey, ini antara terowong yang kita lalui. Ada banyak terowong, tak ingat berapa, 5, 6, 7, 4 lagi. Okey, dah malam dah pun kita melalui. Kita dah hampir ke Chilas ni sekarang, dekat pukul 8 malam. Target mungkin dalam pukul 9.30, 10 baru sampai. Itu pos polis lagi. Lepasnya kan pun mereka akan escort kita sehinggalah sampai hotel. Jalan dah start kecil, dah ada jurang yang dalam, Bukit Bukau. Tapi tak nampak kan sebab malam. Kalau siang ni ngeri juga ni. Udahlah, bawa laju dia orang ni. Okey, sekejap lagi kita akan sampai ke Chilas. Sabar je lah ya. Bila bangun pagi esok, tengok pemandangan yang indah sangat ni, lupa dan hilang penat 15 jam dalam van semalam dengan perjalanan yang menakjubkan itu. Today is your second day. How is your related day? Okay. Hari ni hari Rabu. Okay, how was it? Cepat, kita kena makan. How was it? So far, how was First it? day I hate it because we were on the airplane. Hate it. Second day, a lot of cool new things. Chai tea. The third day is yesterday. So far, What about your not bad. travelling day yesterday? 15 hours inside the van with all the adventurous journey and roads. Really fun. That's like by minimum 20 times that the van we were in, so close to the edge, we were literally about to die. I love it. Budak-budak enjoy lah, kita yang stres. Pagi ni kita akan menuju ke Feri Meadow, tempat utama tujuan kita pergi hari ni. Tapi perjalanan ni agak menyukarkan sebab
sebab banyak berlakunya landslide dan kawasan ni pun ada tengah buat pembinaan empangan. Air lumpur. Inilah KKH yang kami lalui hari itu. Subhanallah, jalan dia macam ni lah. Lori-lori tu lalu bawa barang daripada China ke Pakistan, ke Afghanistan. Subhanallah, ada trailer panjang, ada bawa tembikai, ada bawa tilam. Ya Allah Tuhanku, sungguhlah memang menakjubkan macam mana mereka dengan sukarnya meneruskan kehidupan kat sana. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, berzikir panjang kami dalam perjalanan ni. Dah macam dalam siri Indiana Jones pula rasanya. Mula-mula tu ingatkan jalan ni kita dah masuk jalan simpang ke Ferry Meadow. Tapi rupanya dia kata inilah dia KKH lagi. Jadi nanti nak balik kita still akan guna jalan lagi. Ya Allah, macam tak sanggupnya nak balik macam ni berbelas-belas jam. Ya Allah. Allah, tak nampak apa ni. Macam mana driver ni tengok jalan depan? Janganlah masuk gaung pula. Ya Allah, Tuhanku. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Stop. Janganlah jalan dulu. Bagilah lori sebelah tu jalan. Kita ni dah dekat sangat dengan cerun ni. Masya Allah, cantiknya ya Allah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kami ke kaki pergunungan untuk naik ke Ferry Meadow. Sekarang tengah siap-siap angkat barang dengan stick untuk naik jeep untuk naik ke Ferry Meadow. Kita jumpa lagi di atas. Assalamualaikum. Okey, ikuti kisah kami menaiki Ferry Meadow pula selepas ini. Bye-bye.